Nak kira kau punya kelayakan semua. Kau kena faham konsep lah. Okay. Bukan aku bersetuju dengan sistem sistem sekarang. tu Tak bermakna aku kerja ni aku bersetuju. Dah kalau ni cari makan kau nak buat macam mana? Kita pun terpaksa lah kiranya. Already we have to akur dengan keadaan. Kau kena Yes. faham konsep tu je. Kau jangan jadi orang, kalau kau dah betul-betul kau ada brilliant idea dan kau rasa kau ada capability, Faham. kau buat lah. Aku support kau. Kita try kan. Kita try, why not? Tak salah. Tapi jangan bagi satu statement yang kau, habis kesian lah orang kerja bank tu bagi. Habis kau nak kata apa, orang yang kerja bank, security bank tu semua bagi makan duit haram ke macam mana? Betul. Dia ibarat ni benda kontroversi ni nak sebut ni. Sebab okay, apa dia? Dia ibarat macam kes yang perang ni boycott. Dia ibarat kes. Okey, teruskan. Sorry, teruskan. Kita dia ibarat macam kes boycott lah. Yang diorang boycott tu, ni pada aku lah ni, POV aku lah. Ni orang-orang yang dia boycott pun, pekerja-pekerja tu orang-orang Islam enggak?